Video ini menunjukkan tindakan penguatkuasaan yang sangat tegas terhadap penjajah haram di Bangladesh. Gerai dirobohkan, barang disita, malas sutut ditendang tanpa kompromi. Jelas di sana undang-undang dilaksanakan tanpa pilih kasih. Salah tetap salah, terus tindakan diambil. Bila berbanding dengan situasi di Malaysia, ramai pula persoal pendekatan PBT. Ada kes penjajah tempatan cepat je diambil tindakan. Tetapi dalam masa sama, ada juga peniaga warga asing seperti Bangla yang buka premis secara terbuka tanpa lesen, tapi seolah-olah dibiarkan, seolah-olah menjadi anak emas PBT. Ini yang menimbulkan persepsi double standard. Rakyat bukan minta layanan keras semata-mata, tetapi minta keadilan yang sama rata. Kalau undang-undang wujud, laksanakan kepada semua, bukan pilih-pilih. Jangan sampai ada yang rasa undang-undang tegas hanya pada sesetengah pihak, tetapi langgar pada yang lain. Bila ini berlaku, kepercayaan terhadap penguatkuasaan akan mula goyah. Hobis gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobis suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobis YouTube channel.